Okay, Assalamualaikum guys. Okay, bertemu lagi kita dalam channel The Ark Clan. So, hari ni saya nak buat battle santai dengan Rafhan Okay, so Rafhan nak pakai Beyblade Takaratomi combo. Saya akan pakai Beyblade bootleg Okay, so perlawanan pertama Rafhan pakai, tunjuk kat kamera. Okay, Zuai Bahamut lawan dengan Zuai Bahamut lawan dengan Dread Bahamut guys. Okay. So combo Zuai Bahamut dia tak pakai weight, dia pakai weight gen. So distinct dan keep driver keep. Okay, jom kita battle. Bushin Ashura punya. Awak ingat 3, 2, 1, go. Sama lah Zuai Bahamut jenama SB. Kalahkan Takaratomi. Go. Zuai Bahamut kalah. So kita repeat lagi sekali. Jom battle lagi. 3, 2, 1. Alamak. Salah launch, miss launch. Ulang lagi sekali. 3, 2, 1. Nampaknya Zuai Bahamut kalah lagi guys. Okey, saya kena cari combo lain. Saya nak pakai Knockout Odin lah. Jenama Flame dah lama tak pakai. So Knockout Odin jenama Flame. Tak tahu lah baby apa ni. Cosmo Dragon. Saya nak combo awak. So ni Beyblade Takaratomi combo saya beli. Nanti saya buat review combo thriller. So ni Cosmo Dragon. Dis apa ni? Tak tahu dis apa, tak nampak. So driver destroy 7. Oh, dis 7. Afan cakap dis 7. Tu Beyblade saya baru beli, belum review lagi. Saya pun tak tahu lagi. Tak tahu lah itu apa. Driver destroy. Macam Laban. Beyblade Laban pun pakai driver destroy. Vice Leopard. Jom kita battle. Cosmo Dragon. Aduh. Over finish guys saya punya Knockout Odin. Okey, lagi sekali. Yeay, Knockout Odin menang. Lagi sekali. Tadi saya over finish. Wow, terpelanting Beyblade saya. Kuat juga Cosmo Dragon ni. Lagi sekali lah. Awak tak kira 3, 2, 1 go ship pun. Tangan sini. Ui, ganas tu. Ui, kalah lagi Knockout Odin. Kena tukar Beyblade lah. Okey, kita tukar Saya pakai Judgment Joker, Double Zero dengan Driver Spiral. Afan pakai lagi Cosmo Dragon. Tapi dia tukar, dia pakai D0 Bomb, ni D-Frame Bomb dan Driver Spiral So Afan punya ni Takaratomi So Takaratomi lawan bootleg. Jom kita tengok. Jerama Double 5, Judgment Joker boleh tak mengatasi Takaratomi. 3, 2, 1. Jatuh, sorry. Sekali. Jatuh. Joker, come on. Dua driver spiral kan? Saya menang. Driver spiral. Bootleg lagi hebat. Okay, lagi sekali. Okay, over finish. Awak tak kira pun sekarang. 3, 2, 1, go. Ui,
saya menang lagi. Okey, lagi sekali. Lalu buat. Betul lah, betul lah. 3, 2, 1, go. Wow. Buat sangat saya launch sampai pecah. Lagi sekali. Saya suka pakai Judgment Joker. Tapi saya tak pakai lah. Saya tak pakai. Lagi sekali, jom. Jom. 3, 2, 1, go! Tangan awak. Kamera, tangan awak. Tak langgar pun. Lagi langgar. Langgar lah. Satu dah langgar. Menang Cosmo Dragon lagi. Hebat lah Cosmo Dragon. Kita Beyblade lagi lah. Okay, next Beyblade saya nak pakai Lord Springen jenama W5 original combo. Saya pakai Afan pakai Cosmo AS Dragon Takaratomi D0 Bump dengan driver friction ni macam combo stamina ni. Jom kita tengok boleh tak Lord Springen mengatasi AS Dragon. Awak dah tak kira sekarang. Kenapa Lord Springen gerak macam tu? memang Gerak tiga segi. Come on Lord Springen, you can do it. no. Yeah, Lord Springen menang 1-0. Satu kosong. Saya nak tarik lagi kot. Tarik lagi kot. Kira satu, kira. Sini. Dua dengan. Oh, double burst di situ. Dua-dua orang burst. Tarik kuat sangat. Buat sikit lah kita tarik. Sekejap. Oh, itu dia. Ring out finish. Lord Springen jenama W5 menang. Okey, saya rasa ni perlawanan terakhir. Perlawanan santai dengan Afan. Saya pakai Cosmo Valkyrie stock combo jenama W5. Afan memang minat nak pakai Cosmo Dragon lagi, tapi dia pakai D0 Bump dan juga driver kit, driver getah ni getah ke plastik saya tak pastilah. Driver Bushin Ashura. Jom kita tengok siapa yang menang, Cosmo Dragon atau Cosmo Valkyrie. Oh, Afan tak kira. Okey, jom. Okey, kalau over finish miss launch lah. Kita bagi chance kat Afan. Ulang balik 3, 2, 1, go. Tangan awak. Oi, driver kit menang ni. Okay, lagi sekali. Oi. Oi, saya menang pula kali ni nampaknya. Okey, so satu sama. Cosmo Dragon lawan Cosmo Valkyrie. 3, 2, 1. Tak kira dah sekarang. Abang tak kira sekarang. Itu buat go shoot dah. Serentak. Dia tak ingat dah. Rafan dah tak ingat dah. Dah lama tak buat review katnya kot. Dia tak kira dah. Okey, saya menang lagi 2-1. Nak lawan lagi tak? Nak. Okey. Nak pakai 6 je. Boleh. Ush, kuatnya. Tu lepas ni nak pakai Beyblade lain. Okey.
Okey. Dua sama. Last lah tengok siapa menang. Siapa dapat 3 dia menang. Cosmo Dragon ataupun Cosmo Valkyrie. Oh, tak kira lah bismillah Syah. Ketua pula awak. Sekejap. Okey, perlawanan terakhir 3, 2, 1, go. Dua sama. Siapa yang akan menang? Okey, akhirnya saya menang. Cosmo Valkyrie menang. Okey, kawan-kawan, sekian saja battle santai kita pada kali ini. Apa? Okey. So, tadi kita dah lawan dengan Afan. Battle Afan banyak pakai Beyblade Takratomi. Dia buat combo dia sendiri. Okey, saya pakai Beyblade Bulik. So, saya rasa itu saja untuk review santai kali ini. Okey, so jika suka, tengoklah kalau saya senang ajak Afan battle santai, saya akan rekod. Tapi selalu bila saya battle santai dengan Afan, saya tak rekod Okey, sampai jumpa lagi di review akan datang. Macam biasa, Assalamualaikum. Peace.